Dulu dan sekarang. Dulu gaji RM1,500, tapi sekarang gaji RM10,000. Dulu beli handbag RM50, sekarang handbag brand RM1,000. Dulu boleh je beli tudung pasar malam, sekarang pula beli tudung berjenama di butik yang khas. Dulu beli baju 6 bulan sekali, sekarang beli baju berjenama setiap bulan. Dulu tak pandai sambut birthday, sekarang sambut birthday nak buat di restoran yang mahal. Dulu tak pandai nak healing-healing ni, tapi sekarang healing ini menjadi me time setiap bulan. Dulu boleh pakai je kereta Myvi, sekarang nak pakai kereta mewah. Dulu gaji kecil tak boleh nak menyimpan, tapi sekarang gaji dah besar pun sepatutnya banyaklah simpanan. Tapi gaji besar, nafsu pun besar. So tuan-puan, janganlah kejar gaya hidup. Duit tak boleh bawa mati tuan-puan, tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Sebab itulah tuan-puan, ramai yang diberhentikan kerja, ambil keputusan bunuh diri sebabnya hutang dan komitmen yang terlalu banyak. Tak kurang juga 17,000 pasangan yang bercerai disebabkan masalah kewangan semasa musim PKP. Yang menjadi mangsa siapa tuan-puan adalah anak-anak. Tak salah beli barang-barang mahal, tapi salahnya tuan-puan, kita yang tak ada simpanan at least 12 bulan pendapatan. Hatta tuan-puan, simpanan RM1,000 pun tak ada. Kenapalah kena ada simpanan tuan-puan? Sebab tak ada siapa pun dapat jamin kita boleh bekerja selamanya. Anda nak menyimpan tapi boros, tak boleh kawan nafsu untuk berbelanja, dan anda juga banyak hutang. Jadi tuan-puan, emas adalah ubat yang paling mujarab. Dah ramai tuan-puan yang berjaya sihatkan keuangan mereka dengan emas. Nak saya bantu mulakan tabungan emas serendah RM100 tuan-puan? Follow dan tekan link di bio saya sekarang dan saya akan bantu sebaiknya.